Dengan sekarang ni aku pakai Voltra dah agak. Okay guys, aku nak osing Voltra dekat mana? Putrajaya. Let's go. So kalau tengok kotak dia sangat cantik. Nice. Easy 7.5 UK. Jom tengok apa isi dalam. Wow. Dapat baju sehalilintar from Voltra. Dan nak tengok apa isi dalam dia. Wah, ini nama dia. Color Tiffany Blue. Okay. So basically this shoes from Voltra. Aku dapat daripada Voltra untuk aku nak review malam ni. On point saya rasa dia. Haha. So basically this kasut for beginner. Aku nak try dulu. Tengok feedback malam ni. Apa kita boleh rasa dengan kasut ni. Let's go. So baju pun aku nak try malam ni. Event hari ni. Jom kita tukar. So baju guys. So tengok ni. Nice. So ni label yang Voltra bagi. So aku tengok baju dia. Baju ni tak aku pakai. Tunjuk kau. Memang best. 100 JSM guys, size S. Nice. Yang kasut lagi. Thank you Voltra. Guys, so aku dah siap pakai. Memang ringan. So tengok lagi ringan. Tunggu lari lah. Let's go. On point gila shoot. Aku menyarungkan kasut aku Voltra di kakiku. Tengok best kasut ni. Let's go. Geng, tali dia panjang. So aku kena slip macam ni lah. Tak tahu terkeluar ke tak. Panjang lah Voltra. Tapi sebelum lari kan, aku rasa macam belakang macam longgar sikit lah. Sebab aku kena ikat knot tu. Tapi aku tak sempat. Baik lari je. Let's go. So kasut Voltra ni tak ada cover plate. Dia more on cushion. So aku akan try hari ni kat Putrajaya malam ni. Let's go. So untuk pengetahuan korang, Voltra ni aku test dalam keadaan basah juga. Tengok hasil dia. Let's go. So kalau tengok tali dia agak panjang. So kau akan rasa tali tu dia jadi terbuka masa lari. Wow, heart rate increase. Now we are in 613 km with Voltra Easy 2.0. So dah 6 km. Aku rasa sedikit kebas di bahagian ibu jari. Tak pasti kenapa. So memang memerlukan tenaga sebab cushion pada Voltra ni agak nipis sedikit. Tapi okey. Dan perbezaan yang aku rasa sebenarnya aku pakai carbon
Dengan sekarang ni aku pakai Voltra, dah agak menyelurkan sikit larian aku. Tapi tak apa, kita support local untuk terus maju. Let's go. Settle 10 km dengan Voltra Easy 2.0. So memang nanti esok lah. Ya. Memang okay, local brand. Okay, so feedback aku live selepas 10 km ni, pada aku kasut yang bagus. Memang bagus. Macam aku dulu, aku start dari kasut yang simple-simple. Okay, tapi memang betul, kasut ni memang susah untuk beginner, pada korang yang baru saja nak bermula. Okay, so memang sesuai sangat-sangat. Sebab betul, jangan anggap dia kasut murah tak ada kualiti. Tapi seperti yang diingatkan, kasut ni memang sesuai untuk korang yang beginner lah. Okay, aku cuba hari ni untuk buat speed menggunakan kasut Voltra Easy 2.0 Tiffany Blue. Ya, dia memang boleh bagi aku 10 km. Tapi dia agak lambat sedikit. Bukan dari sebab apa, sebab maybe aku dah terbiasa dengan carbon plate. Dan aku kaki aku dah maybe dah laju. Okay, so nak tahu review lebih lanjut, YouTube channel Lebah Financial. Let's go. Okay guys, tambahan sikit untuk review Voltra Easy. Pada pendapat aku, kasut ni memang sesuai untuk beginner, especially yang baru start ataupun yang baru bermula dalam bidang larian. Bukan apa, kasut ni memerlukan sedikit apa orang cakap tu, energy return lah. Sebab kalau korang tak pakai jenis biasa pakai jenis carbon plate, dia akan sedikit memberi kemudaratan ataupun kelambatan lah. So apapun, kasut Voltra Easy 2.0 ni memang bagus untuk korang yang baru bermula dan untuk korang yang baru-baru nak jinak dengan running event. So apa-apa pun, stay support local. Memang betul, korang kena beli juga dan korang akan rasa nikmat dia. Okay, so saja untuk kali ni. Aku harap review sedikit aku hari ni memberikan korang input sedikit pasal kasut Voltra Easy 2.0. Let's go. Lebah LE BAH 5, Lebah 5.